Okey, Assalamualaikum dan selamat datang. Kali ni kita nak bedah sikit satu tulisan yang sangat mendalam daripada Dr. Tengku Khairi. Persoalan utamanya, dalam hidup kita ni, wujud ke butang off? Jom kita terokai pandangan beliau tentang kerja, kehidupan dan apa sebenarnya tujuan kita. Kita mulakan dengan persoalan penting ni yang jadi macam teras kepada semua benda yang kita akan bincangkan. Cuba bayangkan, hidup ni larian pecut ke? Di mana kita lari sorang-sorang, sehabis laju untuk sampai ke garisan penamat. Ataupun, ia sebenarnya macam larian berganti-ganti di mana tugas kita adalah untuk bawa batan tu sejauh mungkin sebelum kita serahkan pada orang seterusnya. Okey, bab pertama. Kita tengok dulu realiti generasi hari ni. Dunia yang diorang hadap ni, kelajuannya memang tak sama macam dulu. Inilah dunia Gen Z. Semuanya serba pantas. Scroll media sosial laju, nak berjaya laju, tapi burnout dan jatuh pun sama laju. Macam yang Dr. Khairi gambarkan, ia satu kitaran yang sangat meletihkan. Rasa macam berlari atas treadmill yang tak pernah berhenti. Sekarang kita masuk ke idea seterusnya. Dan yang ini mungkin akan cabar sikit pemikiran kita selama ni tentang matlamat hidup, iaitu persaraan atau pension sebagai garisan penamat. Inilah mentaliti yang Dr. Khairi persoalkan. Ramai orang nampak pension ni macam tiket untuk berhenti buat semua benda. Dah boleh rehat, letak kaki atas meja, larian dah habis. Tapi, betul ke itu tujuan kita hidup? Adakah itu matlamat sebenar kita? Dekat sini, kita nampak perbezaan yang sangat jelas. Sebelah kiri, pension tu cuma satu istilah dalam sistem kerja. Cukup umur, berhenti. Noktah. Tapi di sebelah kanan, Dr. Khairi tunjukkan tujuan hidup yang sebenar, iaitu untuk terus berfungsi, terus menyumbang, terus mewariskan sesuatu, tak kira berapa pun umur kita. Seterusnya, satu konsep yang bagi saya sangat-sangat penting. Idea yang mengatakan ilmu dan pengalaman kita ni bukanlah trofi untuk kita simpan dan banggakan sorang-sorang. Sebaliknya, ia adalah satu amanah. Menurut Dr. Khairi, ada 3 benda utama yang diamanahkan pada kita. Pertama, kefahaman yang kita dapat. Kedua, kemahiran yang kita dah asah bertahun-tahun. Dan ketiga, ni yang menarik, pengalaman hidup kita sendiri. Termasuklah segala jatuh bangun dan jalan yang berliku. Semua ni bukan untuk kita simpan. Dan inilah tujuannya. Ayat ni memang mendalam. Pengalaman dan ilmu kita tu sepatutnya jadi macam jambatan. Jambatan untuk apa? Untuk bantu orang lain seberangi cabaran dalam hidup diorang. Jambatan tu sendiri mungkin tak ke mana-mana, tapi tanpa jambatan tu, ramai orang mungkin takkan sampai ke seberang. Ini membawa kita kepada hubungan antara generasi. Selalu kita dengar orang muda dan orang tua macam tak sehaluan, macam pesaing. Tapi Dr. Khairi nampak sebaliknya. Dia nampak satu perkongsian yang sangat powerful. Ini satu cara pandang yang sangat best. Orang-orang lama ni bukanlah outdated atau ketinggalan zaman. Anggaplah mereka ni macam arkib hidup. Macam perpustakaan yang berjalan, yang penuh dengan kebijaksanaan dan pengalaman yang dah teruji oleh masa. Jadi, bayangkan apa jadi kalau kita gabungkan dua-dua ni. Orang muda ada tenaga yang meluap-luap. Orang tua pula ada kebijaksanaan. Jadi, bila tenaga orang muda ni dipandu oleh kebijaksanaan orang tua, ia bukan lagi satu persaingan. Ia adalah satu resepi untuk masyarakat yang matang. Bahagian ni pula, kita akan cuba fahamkan semula apa maksud produktif yang sebenar. Ia bukan pasal sibuk, tapi pasal impact. Jadi, apa itu produktif? Selalunya, kita ingat produktif ni bila jadual kita penuh kan? Tapi, menurut pandangan ni, bukan. Produktiviti sebenar diukur dengan soalan ni. Adakah hidup kita ni ada tak tolong orang lain jadi lebih baik? Walaupun sumbangan tu kecil dan orang lain tak nampak. Contoh pertama yang sangat jelas. Seorang guru yang dah bersara, dia spend masa ajar seorang budak. Bukan setakat ajar membaca buku, tapi membaca hidup. Ajar tentang selok-belok kehidupan. Benda tu tak ternilai harganya. Walaupun tak ada slip gaji, itulah produktif. Contoh kedua, seorang jurutera yang dah pencen. Dia mungkin dah tak bina bangunan tinggi-tinggi, tapi dia sedang bina generasi pelapis. Dia turunkan ilmu, dia latih tangan-tangan muda dan kerja tu jauh lebih produktif sebenarnya. Okey, kita dah sampai ke puncak kupasan ni. Satu soalan yang mungkin boleh ubah cara kita ukur kejayaan dalam hidup. Lupakan sekejap tentang umur berapa kita nak pencen, berapa banyak duit kita nak kumpul. Dr. Khairi cadangkan satu kayu ukur yang lain sama sekali. Satu soalan yang jauh-jauh lebih mendalam.
Inilah soalannya. Cuba kita ambil masa sekejap. Hadam soalan ni. Siapa yang jadi lebih baik kerana aku pernah hidup? Kalau ada walaupun seorang yang hidupnya jadi sikit lebih baik sebab kita pernah ada dalam hidup dia, maka hidup kita tu dah cukup berjaya. Inilah penanda aras yang sebenar. Dan inilah rumusan utamanya. Dalam larian berganti-ganti ni, baton yang kita pegang tu, amanah untuk menyumbang, sepatutnya tak pernah kita lepaskan. Selagi kita mampu, selagi kita masih bernafas, larian itu masih berjalan. Jadi, kupasan ni tinggalkan kita dengan satu soalan terakhir untuk kita semua fikirkan. Kalau hidup ni tak ada butang off, kalau pencen tu cuma satu istilah sistem, jadi bila sebenarnya tugas kita sebagai manusia di dunia ni betul-betul tamat? Mungkin jawapannya tak pernah tamat sehinggalah nafas kita yang terakhir.